ayah handphone Umi dah rosak. Lepas tu handphone adik ni virus. Ni adik ni virus handphone dia ni. Kau tak pergi sekolah sebab apa? Kau sakit. Siapa bukan memang Umi nak kau mati. Sebelum Umi mati, Umi nak kau mati. Wajib. Umi dah nazak. Umi dah buat nazak. Sebelum Umi mati, atuk nenek mati. Lepas tu sebelum Umi mati, Umi dah tahu tarikh Umi nak mati. Bukan adik wajib mati. Umi dah nazak. Itu Umi tak nak buat hubungan set tu sebab Umi nak kau dua orang mati. Lepas tu bila kau dah nak mati dua orang, baru Umi mati. Telefon pengorbanan ni, handphone dia buat dakwah. Ni nanti kalau dia masuk kubur, Allah Ta'ala tanya apa dia buat. Dia buat dakwah ni ujian ni. Ujiannya daripada orang kafir. Sebab dia nak sekat. Lepas tu tolong mak ayah lagi. Bukan dah jumpa ingat. Itari kan ingat kan? Bukan masuk buat Itari kan? Bukan jumpa Tok Man kan? Tok Man dah tunggu kita. Bila lagi? Tok Man kata bawa bukan sekali dengan Muhammad. Sebab zaman sekarang dia tak elok. Handphone adik dah kena virus. Jadi kalau ayah masih nak ni, Umi malas nak cara ayah ke orang-orang semua. Umi malas nak ambil tahu. Umi sekarang ni, Umi dah buat tengok nazak. Umi nak ajak kau sebelum Umi mati, kau mati, adik mati, semua mati. Dia ni Umi tak dibenarkan dari sini sebab kau duduk dengan Umi banyak sin. Nanti kau tak selamat. Nanti kan iman kau tak, iman yakin kau tak kuat. Nanti kau jadi kafir. Umi tak nak. Jangan nak memalukan guru Umi. Umi tak nak. Faham tak? Jadi Umi bawa anak Umi. Orang macam ni tak boleh kahwin dengan orang dunia. Kau kena kahwin bidadari je. Sebab perempuan semua tak elok. Ibu jah kau pun tak selamat. Umi dakwah-dakwah pun kata Umi tak betul. Mamat Siring kau pun sama. Kata nak datang tak datang. Fikir dunia lagi. Gambar tu pun tak bagi-bagi lagi Umi tak tahulah dia kawan dia tu mati macam mana. Dia tak ambil berat, dia tak boleh bezakan benda tu penting dan tak penting. Dah malas melayan ayah kau. Minta dengan ayah 100 sekarang. Kalau ayah tak bagi, ayah tanggung. Kalau ayah tak bagi duit tu, ayah tak nak mudahkan urusan jemaah. Jemaah ni, ayah nak kekal juga dengan dia orang tabligh. Jadi jangan nak memalukan tarikat ni. Hantar kat ayah 100. So minta dengan ayah 100. Jangan nak memalukan tarikat.